Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, ni saya nak tunjuk baja Jimino yang tenggelam banjir. Ni bekas dalam guni kan, sebab air memang naik dalam kawasan stor kan. Dia naik pakai kulali agak Jadi inilah dia. Adalah nampak kulat-kulat putih sikit. So kulat-kulat putih ni boleh pakai lagi. Tapi nak jemur kering macam ni memang tak ada lah. Nanti dia jadi macam satu ketul besar keras macam tu kan. Jadi apa yang kita nak buat adalah saya buat pekatan, bancuh je lah. Jadi bila kita buat pekatan tu, kita boleh sembur macam folia lah. Jadi macam mana saya nak buat? Yang ni kita ambil je lah. Lebih kurang satu skup penuh ni. Tak penuh lagi. Kita ambil lebih kurang macam ni. Agak-agak lah, lebih kurang satu gelas 200 ml yang saya tunjuk tu kan. Kita buat 2 gelas. Tu satu. Ini lebih kurang lah, lebih kurang 2 gelas. Tebuh dalam ni. Lepas tu kita pun kacau. Tapi sebelum kita kacau tu, bubuh air dulu. Buah air sikit je dulu. Tak apa, tak cukup kan. Nanti kita tambah air. Yang ni kita kacau dulu. Pekatan tu kita cukup dalam botol. Kemudian kita isikan dengan air 1 point sampai cukup lah 1.5 liter. Kemudian kita kocak lah. Alhamdulillah dapat 4 botol 1.5 liter. Maknanya 6 liter lah. 6 liter pekatan baja Jimino. Okey, cara yang saya buat ni adalah sebab saya nak mengelakkan kerugian. Sebab baja Jimino saya dah terendam air banjir, dah start berkulat kan. Dia baja Jimino ni dia boleh pakai lagi selagi bau dia tu tak busuk. Setakat bau kopi, bau macam tapai tu boleh pakai lagi. Dan saya buat macam ni pun saya tak pasti berapa lama boleh simpan. Sebab lepas minggu 2 pun akan naik kulat juga dekat orang kata bahagian lapisan atas baja Jimino tu kan. Tapi selagi bau dia tak busuk, selagi tu boleh pakai. Itulah